Ni order non-stop bang Rugi ke bang? Orang jual semua 600 lebih, 1000 lebih. Tapi abang jual harga RM20 tu murah tu bang. 1000 lah. Betul. Ayam 1000 ketul, kambing 1000 ketul. Ya, Masya Allah. Aku tengok sekarang ni kedai memang sangat-sangat ramai orang. Dekat dapur tu sampai jam. Gila. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Western selambak ada? Ada bang. Nak satu bang? Bang kena pilih antara ayam atau lamb. Apa yang best? Biasa kita mix kena tambah RM15. Okey, boleh? Talam pun ada? Talam tu untuk 8 orang boleh makan. Ayam 5 orang pun ada. Ini yang RM20 ni? Macam mana tu? RM20 ni, kita ayam grill dia macam ni. So, satu portion. So, ini lamb. Kita akan bagi banyak ni. Tomahawk pun ada juga Ada bang. Jenis apa abang pakai? Black Angus. Black Angus ya? Black Angus bang. Ya. Boleh kita tengok dalam macam mana rupa dia? Depan tu kita grill saja. Grill Nak saja. bagi dia colour brown. Alright. So, sebenarnya kita masuk dalam oven. Oh, lebih cepat bang Ya, betul. Sini best seller paling ramai orang order menu apa? Selambak ni RM20. Okey. So, dengan talam lah. Dengan talam Set family punya. Yang paling banyak abang prepare kambing ke ayam? Dua-dua bang. Dua-dua? Dua-dua. Berapa kilo abang prepare? Hari biasa saja 1000 lah. 1000 ketul. Ayam saja. Aha, betul. Ayam 1000 ketul, kambing 1000 ketul. Ya, betul. Masya-Allah. Memang lain macam ni bang Macam bang. Tapi ayam abang guna bahagian chicken chop Bahagian chicken chop bang. Baik, macam kambing tu? Kambing Shoulder. tu bahagian shoulder. Shoulder Shoulder. So ini kita marinate sendiri. Kita siapkan packaging dalam macam ni. Tapi abang jual harga RM20 tu murah tu bang. Abang ada timbang tak berapa kilo RM20 tu kalau macam ayam? Sebenarnya kalau ayam ni dalam 200 lebih lah. Kalau chicken chop ni, Okey. dia ada saiz 8, saiz 9, saiz Okey, 10. Tapi alright. saya ambil saiz 8 bang. Saiz 8 lah. Betul. Baik. So kita masukkan dia. Berapa lama ni? 10 minit je. 10 minit je. Oh, ini Black Angus bang Ya, betul. Ni Black Angus. Berat berapa ni? Berat 900 lebih gram. 900 lebih bang. Kalau dekat pasaran kan yang dah siap masak, contohnya dekat kafe-kafe, kalau 900 gram ni lebih kurang berapa ratus dia orang jual? Standard lah. Dalam 600 lebih lah. 600 lebih? 600 hampir 1000. Hampir 1000 Satu ni saja. Macam abang jual berapa? So, sekarang ni saya nak jual RM280. 280. Ya, betul. Sebesar ini cangkat bang. Puas hati bang. Kita guna perapan kita. Memang Randy sendiri tu. Ya betul. Olive oil dengan garlic. Naik bau rempah tu. Ya betul bang. So kita akan sapu, kita masuk dalam oven lah. Kita plastic wrap dulu. Ini tomahawk kita. Mantap bang. So kita masuk dalam oven lah. Berapa lama bang masak? So dalam tak lama pun ini. 2 minit. Ni order non-stop bang No stop. Bersusun No stop bang. Berapa lama dah kedai ni bang? Kedai ni dah 6 tahun. Baru sekarang ni yang selambak ni viral. Carrot dengan salad, capsicum. So kita akan tabur. So kita akan gaul lah. Selonggok juga ni. Selambak je ke? Selambak bang. Alright. Sausage, roti bakar. Roti. Rice kita akan taruh selambak ni. Selambak juga. Selambak bang. Datang sini jangan datang makan seorang Ya, kena ajak ramai-ramai Geng, saudara mara. Ini lime lah. Okey, macam ni lamb. Sos apa dia bagi bang? Ini buat sini bang. Sos Buat cheese ke sendiri, bang? Ini Tartar sauce. Tartar sauce. Nampak pekat Kita betul bang. bagi pekat-pekat. Dia sos pekat mesti orang suka. Ya, betul. Cerai tak layan bang Cerai tak layan. Alright. Bang, berapa banyak abang masak sos black pepper ni bang? Satu periuk ni kita buat kalau satu ahad 3. Wah, dulu ada pengalaman kerja hotel ke? Ya, betul. Maksudnya Sebelum chef ni- lah dulu. Betul. Chef lah. Berapa Betul. tahun pengalaman So, dekat hotel? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Kemudian baru berani buka kedai sendiri. Ya, betul. Sebelum ni sebabkan PKP, saya kerja di KLCC lah. Masuk abang kerja hotel 5 star punya lah ni bang. Ya, betul. Under Petronas dulu. Saya tukar lah daripada bang, saya panggil chef lah. Saya sentiasa merendahkan diri. So yang mana yang chef-chef yang tertinggi tu Okey. teruskan kejayaan anda. Mantap bang. Ini itu kambing, itu ayam bang Ya betul. RM20 bang RM20 macam ni. Sos pun selambak juga. Ya betul. Bang, kalau ada orang nak minta extra ni, ada charge ke? Tak ada cas. Minta je, memang Minta bagi. je. Baik. Yang talam besar bang ada nasi goreng. Nasi goreng. Oh, ada 2 jenis nasi goreng. Betul. Reduce. Selambak juga. Selambak bang. Spaghetti. Olio dengan carbonara Betul-betul selambak ni bang. Betul lah. Chicken chop 2 keping. Okey, chicken chop. 2 keping. Ada lamb. Panas-panas keluar oven. Dan panas tengah oven. Berapa harga ni bang? 899 bang. 899 black pepper sauce. Okey, black pepper sauce. Ui, melempah ruah. Letak atas apa ni bang? Salad lah. Salad Ni lah. Cheesy wedges. Ini yang untuk berapa orang? 3 orang 4 orang. 3 orang 4 orang Alright, tu yang terakhir ayam crispy Ya betul lah. Talam siap. Baik. RM89.90 bang
Wah, tak rugi ke bang? Orang jual semua 600 lebih, 1000 lebih. Abang jual 280 je. Kenapa? Nak kongsi rezeki ke macam mana? Kongsi rezeki bang. Kongsi rezeki Cantik kejadian ni bang. Masak dah ni bang? Betul dah masak. Ni kita plating untuk Black Angus lah. Oh, itu memang teknik chef. Carrot. Dia rebus dulu bang. Rebus dulu. Sama dengan jagung bang. Siap bang Okey, siap bang. Tomahawk Black Angus 900 gram. Betul Siap. bang. Siap. Mantap. Okey. Puas hati. Black Angus grade A premium 900 gram. Kalau dekat pasaran ataupun dekat kafe-kafe dah siap masak, harga dia 600 lebih ke 1000 lebih kata chef. Tapi chef dia jual hanya RM280 Black Angus guys. Kalau kualiti bagus, grade bagus, jenis pun bagus, tapi rasa tak bagus, tak okey juga. Jadi bagus ke tak bagus rasa dia? Kita cuba. Pertama sekali, dia punya presentation A. Sebab chef ni pernah bekerja di KLCC. Chef yang berpengalaman lama lah. 6 tahun. Kemudian baru dia buka kedai sini. Tanpa bercakap banyak, kita nak rasa dulu yang ni. Ya Allah. Tengok. Ini semua lemak ni. Daging dia sikit je. Bismillah. Cair di mulut. Chef ni dia ada perapan dia sendiri. Makan dia saja pun dah A+ dah. Sopan yang kedua, bismillah. Kita rasa dia punya black pepper sauce. Sehari sampai 3 periuk besar tu dia masak. Bismillah. Dia punya black pepper sauce memang rasa kafe-kafe besar punya. Memang rasa hotel-hotel punya. Sebab dia chef kan, rasa mesti tak boleh sama dengan kedai-kedai biasa. Walaupun kedai ni hanya gerai. Wow, tengok marbling dia. Cantik kan? Okay, bawah ni dia ada letak sos cheesy. Bismillah. Allah, lembutnya. Bismillah. Allah, syahdunya. Sehari tu chef tu kata ayam tu 1000 keping, lamb chop tu 1000 keping. Setiap hari dia jual jenis selambak-selambak. Ayam selambak, lamb selambak. Tengok tu. Masak cantik bro. No, lembut. Tarik macam ni je. Ya Allah. Bismillah. Makan dia saja pun sedap. Tengok sekarang ni kedai memang sangat-sangat ramai orang. Dekat dapur tu sampai jam. Black pepper sauce. Bismillah. Lamb chop 1000 keping, chicken chop 1000 keping. Maksudnya 2000 keping sehari. Gila. Tapi ini menu baru dia. Bagi saya harga dia sangat berpatutan. Murah. Bismillah. Siapa peminat Tomahawk, dia kenal barang ni. Sebab apa? Barang ni barang A. Lepas tu barang jadi. Jadi macam mana? Jadi teruk. Asparagus. Bukan aspar badrul Bismillah. Saya makan western ke makan nasi ke memang saya nak kena pakai tangan. Bismillah. Nak ambil carrot dia. Bismillah. Kau tanya saya berbaloi ke harga dia? Berbaloi. Tengok lemak-lemak dia. Ini yang cair kat mulut dia tengok. Sekali tekan je. Suapan tak akhir. Bismillah. Wah, sedap. Kita nak makan jagung. Bismillah. Saya tengok tadi set kambing dengan juga set ayam memang berbaloi. Seronggok. Memang selambak. Puas hati. Ramai yang order menu tu. Bismillah. Mantap. Okay, saya suka kalau Tomahawk makan kat sini. Bismillah. Bahagian ni paling sedap ni. Bismillah. Jadi kalau kualiti tu bagus, masak tu tak payah beria sangat pun dah sedap lah. Bismillah. Tengok. Tarik macam tu je. Bismillah. Kalau korang datang ke Tasik Biru, dia dekat kedai sebelah, korang tengok sebelah tu. Dan yang viral, saya shoot viral ni sampai 5 juta view. Korang type je Tok Bah celup tepung viral. InsyaAllah terus sampai kat sini. Alright, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.